Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak ayam gepuk tapi ikut selera saya. Okey, jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ni ada 4 ketul bahagian paha ayam yang telah siap dicuci. So saya akan kisar dulu bawang putih, halia dan lengkuas. Letak air dan kisar sehingga hancur. Air tu lebih sikit tak apa sebab nanti lepas diperap ayam ni akan direbus. Hasil kisar tadi boleh letakkan pada ayam. Letakkan juga serbuk ketumbar. Ni biji ketumbar yang telah siap di mesin. Masukkan juga serbuk kunyit, perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Gaul-gaulkan biar dia rata. Lepas tu bolehlah perap lebih kurang dalam setengah jam. Seterusnya masukkan ke dalam periuk ayam ni untuk direbus. Tak perlu tambah air dah sebab rasanya dah cukup dah untuk rebus ayam ni. Kena balik-balikkan juga biar dimasak sekata. So bila ayam tu dah masak, bolehlah diangkat dan digoreng sehingga masak. Ayam ni dia tak perlu goreng terlalu lama sebab tadi dah direbus dan isi dia dah masak. Jadi goreng hanya untuk bagi garing di bahagian luar saja. Bila dah masak, bolehlah angkat dan ketepikan dulu. Sementara boleh siapkan bahan-bahan yang lain pula. Okey, ni hasil ayam gepuk saya dah masak. Lepas tu saya nak buat sambalnya pula. Ni sambal gepuk tak original ya, sebab yang ni saya dah ubah suai. Saya ada letak bawang putih, cili merah besar tak nak pedas, cili padi biar dia pedas sikit dan tomato. Lepas tu kesemua bahan ni saya akan goreng sekejap biar dia layu, baru saya akan kisar. So bolehlah kisar biar dia separuh hancur. Seterusnya saya akan masukkan balik dalam kuali, panaskan dan masukkan perasa secukupnya. So korang yang tak tahan pedas bolehlah cuba cara ni. Sebab saya ni jenis tak tahan pedas, saya berolah sendiri sambal ni supaya dia kurang pedas. Bila dah siap, bolehlah angkat, letakkan ke dalam piring. Ada ulam tambahan, petai dan juga terung pipit. Makan dengan sambal ni memang sedap. Lepas tu ada lagi satu sayur untuk dimakan bersama dengan ayam gepuk ni. Kubis. Kubis ni dipotong, dicuci, lepas tu goreng sehingga dia garing, nampak kehitaman macam tu. Hanya goreng kosong saja, tak perlu tambah apa-apa perasa pun. So bila dia dah bertukar jadi macam ni, bolehlah diangkat, toskan dan dihidang bersama dengan ayam gepuk tadi dan sambal. Okey, ni dah siap. Ada ayam gepuk, ada sambal, ulam, kubis, goreng dan juga kicap. Kena ada. Makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Nampak je menu simple yang macam ni, tapi confirm makan mesti bertambah. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.